Okey geng, sabun projek Wira Geran aku ni. So hari ni aku nak try kesan dekat mana current bocor yang ada dekat Wira aku ni. Semua orang tahunya Wira aku ni ada masalah current bocor. Korang tengok ni tempat kunci ni kan, sepatutnya lampu dia cerah tau. Tapi ni malap. Dan bila nak start je, tak boleh geng. Bateri tak cukup power geng. Tapi nasib baiklah aku ada jam starter power bank one rack ni. Ada penyelamat yang sentiasa bersama dengan aku. Korang kalau berminat nak beli, boleh tekan back kuning dekat bawah geng. So bila aku cucuk je power bank ni, dan bila tengok dekat dalam, tengok lampu dia cerah gila. Lepas tu start lah enjin macam biasa. Mantap, memang berkesan. Jujur aku cakap, bila ada jam starter power bank one rack ni kan, memang memudahkan urusan aku. Tak perlu risau pun. So geng, sekarang aku tengah biarkan enjin dia berjalan selama 10 minit. Bagi alternator ni, dia recharge balik bateri ni. So sekarang sudah 10 minit, aku matikan enjin. Dan lepas tu aku nak kenal pasti current bocor ni dengan menggunakan benda ni. Aku beli ni dekat Mr. DIY. So cara dia senang sahaja. Korang cabutkan terminal negatif ni, dan lepas tu penyepit ni sangkut dekat kabel negatif. Dan pen ni kan cucuk dekat terminal bateri. Korang nampak tak geng? Lampu tu menyala geng. Maknanya memang ada current bocor. Current tengah berjalan. Sepatutnya kalau normal, lampu ni tak menyala tau. Dan pastikan sebab hujan ni, kereta pintu korang ditutup tau. So lepas confirm ada masalah bocor, step seterusnya adalah try cabut satu persatu fuse yang ada dekat situ, sampailah lampu dekat pen tadi tak menyala. Tapi kebiasaan current bocor ni berlaku sebab aksesoris kereta geng. Contoh macam radio ni. So aku tak try cabut fuse dulu, tapi aku saja-saja nak try cabut radio ni. Tengok macam mana kan. Sebab radio ni dari dulu lagi ada masalah siaran tukar sendiri dan volume dia mabuk. Orang nak slowkan, dia pergi bagi lagi kuat. So bila dah cabut soket radio ni, aku test balik ujian tadi, ada lampu malap sikit. Lepas tu lampu dia tak menyala memang confirm tak menyala dah. Sekali tengka je dah dapat dah. So rupa-rupanya current bocor Wira Geran aku ni berpunca daripada radio geng. Alamak, buat hal betul lah. So aku try pasang balik bateri, dan kebesokan harinya aku buka pintu dan tengok lampu tempat kunci ni tak ada lampu geng, kosong. Apa pula ni geng, ada current bocor lagi ke? Aku tengok dekat bateri ni memang dah flat habis, tak ada lampu hijau langsung. So aku malas dah nak start enjin. Lebih baik aku pergi hantar charge bateri ni. Jadi aku buka bateri ni dan hantar pergi charge dekat bateriku. Dan disebabkan bateri ni masih dalam waranti, tiada sebarang bayaran dikenakan. Mantap. So geng, disebabkan kereta ni ada banyak lagi nak kena buat, jadi aku tak pasang dulu terminal dia. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.